Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi taklimat Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi sempena Karnival Jom Masuk Universiti 2026. Kami akan membimbing anda menerokai peluang masa depan gemilang di fakulti kami. Semoga penerangan ini dapat membantu anda mengenali fakulti kami dengan lebih dekat dan membantu anda membuat pilihan pengajian yang terbaik. Tapi sebelum itu, marilah kita dengar kata alu-aluan daripada Timbalan Dekan HEA FSPPP. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam UiTM di hatiku dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Mari kenali siapa Tami, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi atau lebih dikenali sebagai FSPPP telah ditubuhkan pada tahun 2004. Namun begitu, tahukah anda bahawa kami telah bermula seawal tahun 1965 di bawah nama Kajian Pentadbiran dan Undang-Undang? Ya, perjalanan kami bukan singkat. Fakulti ini padat dengan sejarah dan legasi kecemerlangan. Kampus utama kami terletak di Universiti Teknologi Mara, Kampus Seremban Negeri Sembilan dan juga di Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor. FSPPP menawarkan bidang pengajian yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan. Di sini, kami bukan sekadar mengajar teori. Kami merupakan pakar dalam melahirkan pemimpin melalui 5 bidang utama yang ditawarkan, iaitu pentadbiran awam, pengajian polisi, sains politik, pentadbiran korporat serta hubungan antarabangsa dan diplomasi. Setiap bidang membuka ruang kepada anda untuk berkembang, membina keyakinan dan memimpin dengan integriti. Jika anda bercita-cita menjadi pembuat dasar, diplomat atau pemimpin korporat, anda berada di tempat yang betul. Kejayaan sesebuah fakulti bertitik tolak daripada kepimpinan yang berwibawa. Di FSPPP, kami diterajui oleh barisan cendekiawan yang hebat. Fakulti ini diketuai oleh dekan iaitu Profesor Dr. Nur Hafiza Muhammad Hari. Beliau dibantu oleh Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik Dr. Sharifah Faktihah Said Muhammad Fuzi, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Dr. Mazlan Chesoh dan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Industri Dr. Nur Zafifah Kamarun Zaman. Merekalah tulang belakang yang memastikan kebajikan, kualiti akademik dan masa depan anda terjamin. Walaupun kampus utama kami di Seremban dan Shah Alam, program-program FSPPP ditawarkan di pelbagai cawangan UiTM di seluruh Malaysia. Dari utara di Kedah di Pantai Timur, Kelantan dan Pahang, hingga ke Sabah dan Sarawak. Ini bermakna, di mana sahaja anda berada, peluang untuk menjadi sebahagian daripada keluarga FSPPP sentiasa terbuka luas. Jadi, apa yang kami tawarkan? Kami ada laluan lengkap untuk anda. Dari peringkat diploma ke ijazah sarjana muda, sehinggalah ke peringkat pasca siswazah dan profesional. Mari kita kupas satu persatu, supaya anda boleh pilih mana yang paling dekat di hati. Kita mulakan dengan program Diploma Pentadbiran Awam atau DPAAM 110. Program ini merupakan program flagship kami yang telah dikenali sejak sekian lama. Program ini bukan sahaja memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pentadbiran kerajaan, ia juga memberi pendedahan menyeluruh dalam aspek pentadbiran yang merangkumi pengurusan, pentadbiran, undang-undang, dasar awam, statistik sehinggalah ke perakaunan dan ekonomi. Program ini juga membuka peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang yang berkaitan. Graduan DPA sangat laku di pasaran. Anda mempunyai peluang kerjaya yang luas, sama ada dalam sektor kerajaan maupun sektor swasta. Antara kerjaya yang boleh diceburi termasuklah jawatan sebagai penolong pegawai tadbir dan penolong pegawai dalam sektor awam.
Selain itu, anda juga berpeluang bekerja sebagai penolong pengurus operasi di sektor swasta, penolong pegawai eksekutif pentadbiran serta penolong pegawai eksekutif perhubungan awam. Bagi yang meminati dunia korporat, Diploma Pentadbiran Korporat atau AM120 adalah permulaannya. Di sini, kami melatih anda menjadi pakar dalam pematuhan korporat dan amalan kesetiausahaan. Antara subjek yang anda akan belajar termasuklah amalan setiausaha syarikat, pengurusan sumber manusia, strategi, tadbir urus dan etika mesyuarat. Ini bukan sekadar kerja pejabat. Anda akan belajar bagaimana memastikan syarikat-syarikat besar mematuhi Akta Syarikat, satu tanggungjawab yang sangat kritikal dalam integriti perniagaan. Seterusnya, mari kita lihat prospek kerjaya bagi graduan Diploma Pentadbiran Korporat AM120. Program ini melahirkan tenaga kerja mahir yang menjadi tulang belakang pengurusan dan pematuhan sesebuah organisasi korporat. Peluang kerjaya amat luas. Syarikat swasta sentiasa mencari pembantu setiausaha syarikat, penolong pegawai eksekutif pematuhan dan penolong pegawai pematuhan. Program ini memberikan kelebihan dalam memahami selok-belok dunia perniagaan daripada perspektif perundangan dan pentadbiran. Ia adalah langkah pertama yang hebat untuk menjadi profesional korporat yang disegani. Beralih ke peringkat ijazah, Sarjana Muda Pentadbiran Korporat AM235 menawarkan latihan profesional yang lebih mendalam. Program profesional ini direka khusus untuk melahirkan pakar dalam pengurusan tadbir urus dan struktur organisasi perniagaan moden. Di sini, anda akan mendalami disiplin ilmu yang kritikal seperti pengurusan risiko dan keuangan korporat bagi melahirkan pakar tadbir urus yang kompeten. Tahukah anda bahawa graduan AM235 adalah antara individu yang paling dicari oleh firma-firma setiausaha dan agensi tadbir urus? Ini sebabnya. Program ini bukan sekadar kursus pelurusan, tetapi ia melatih graduan menjadi pakar dalam tadbir urus dan pematuhan dunia perniagaan. Graduan AM235 sering menjadi penasihat kepada lembaga pengarah syarikat. Mereka adalah individu yang memastikan pengurusan syarikat berjalan dengan etika dan undang-undang yang betul. Sama ada di sektor perbankan, firma setiausaha atau agensi korporat, graduan AM235 adalah profesional yang sangat dicari untuk memastikan tadbir urus yang cemerlang. Seterusnya, Sarjana Muda Pentadbiran Alam Sekitar AM236. Ini adalah program masa hadapan kerana sangat relevan dengan isu global hari ini. Program ini fokus kepada pembangunan lestari dan pengurusan kualiti alam sekitar era milenium yang menyediakan graduan untuk pekerjaan di sektor awam dan swasta. Mengapa ia unik? Kerana ia menggabungkan elemen pentadbiran dengan pembangunan lestari dan kualiti alam sekitar. Anda akan belajar pengurusan sumber asli, strategi pembangunan lestari, tadbir urus alam sekitar antarabangsa, ESG dan pengurusan kualiti alam sekitar. Dalam era perubahan iklim sekarang, program ini adalah jawapan FSPPP kepada cabaran kelestarian global dan ekonomi hijau. Pasaran kerja masa kini sangat dahagakan pakar ESG, alam sekitar, sosial dan tadbir urus. Sekarang, semua syarikat besar wajib ada laporan ESG. Graduan kami boleh menjadi pengurus projek, pegawai pembangunan lestari, pegawai alam sekitar atau eksekutif CSR di syarikat multinasional. Di sinilah graduan AM236 memainkan peranan penting sebagai pakar yang menggabungkan elemen pentadbiran dengan kelestarian alam. Seterusnya, Sarjana Muda Sains Pentadbiran AM238. Jika anda bercita-cita untuk bergelar Pegawai Tadbir Diplomatik PTD yang disegani, ini adalah lubuk pendidikannya. Program menyediakan pelajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan terutamanya di agensi kerajaan dan tidak terkecuali di sektor swasta. Anda akan didedahkan dengan pentadbiran awam, pengurusan sumber manusia, dasar awam,
pengurusan projek, ekonomi Malaysia, keuangan awam dan pengurusan strategi di sektor awam. Program ini juga menawarkan pelbagai subjek elektif seperti hal ehwal global, hubungan antarabangsa serta faedah sosial dan keselamatan. Melangkah ke hadapan, mari kita lihat prospek kejaya bagi graduan AM238. Program ini bukan sekadar kursus akademik, tetapi merupakan platform melahirkan pemimpin strategik negara. Antara peluang kerjaya utama ialah sebagai pegawai tadbir dan diplomatik, PTD, penganalisis dasar awam atau eksekutif pentadbiran di sektor swasta, badan berkanun mahupun syarikat multinasional. Sama ada graduan ingin berkhidmat di agensi kerajaan atau menerajui sektor korporat, program ini melengkapkan graduan dengan ilmu dasar awam dan kemahiran pengurusan projek yang sangat dicari. Graduan kami adalah pemimpin masa depan negara. Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA terus komited dalam melahirkan graduan berilmu, berintegriti dan berdaya saing di peringkat nasional serta antarabangsa. Kami menawarkan pelbagai program pasca siswazah dan profesional yang direka khas untuk memenuhi keperluan industri dan perkembangan semasa, iaitu Sarjana Pentadbiran Korporat AM700, Sarjana Hubungan Antarabangsa dan Diplomasi AM701, Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran AM770, Sarjana Sains Pentadbiran AM780 serta Doktor Falsafah dalam Sains Pentadbiran AM990. Bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensi dalam bidang tadbir urus dan pengurusan korporat, kami turut menawarkan program profesional iaitu ICSA atau Chartered Governance Qualifying Program, CGQP. Program-program ini bukan sahaja menekankan aspek teori dan penyelidikan, malah memberi penekanan kepada aplikasi praktikal selaras dengan kehendak industri masa kini. Untuk maklumat lanjut mengenai program yang ditawarkan, imbas kod QR yang tertera di skrin atau pada poster ini. Di FSPPP, pengalaman anda tidak terkurung di dalam bilik kuliah. Kami membawa pelajar melihat dunia luar. Sebagai contoh, seramai 11 orang pelajar diploma pentadbiran korporat kita telah menyertai program Next Gen Career X di Universitas Majalengka, Johor Barat, Indonesia. Program ini memberi pendedahan kepada mahasiswa melalui aktiviti silang budaya serta peluang pembelajaran antarabangsa, termasuk sesi perbincangan kerjaya, pertukaran idea dan pembinaan rangkaian profesional yang bertujuan mengukuhkan kompetensi global dan kesediaan menghadapi dunia pekerjaan. Bukan itu sahaja, pelajar ijazah kita turut menimba pengalaman industri secara langsung apabila 20 orang daripadanya dipilih menyertai program bersama industri di MyTech Kuala Lumpur. Penyertaan ini melibatkan pengurusan mesyuarat agung tahunan atau Annual General Meeting, anjuran Boardroom Share Registrar Sendirian Berhad. Melalui pengalaman ini, para pelajar didedahkan secara langsung kepada tata cara pengendalian mesyuarat korporat, pengurusan pemegang saham serta amalan tadbir urus yang profesional. Jelasnya, kami bawa pelajar kepada industri. Kecemerlangan mahasiswa Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA terus terserlah di persada antarabangsa. Melalui inisiatif Vice Chancellor Special Project VCSP, 2 pelajar FSPPP telah terpilih menjalani latihan industri selama 3 bulan di Australia yang ditempatkan di Consulate of Malaysia Sydney serta Madrid, Australia. Peluang ini memberi pendedahan secara langsung kepada persekitaran kerja antarabangsa, amalan profesional global serta jaringan diplomatik dan perdagangan luar negara. Bayangkan, sebelum pegang segulung ijazah, mereka sudah ada pengalaman bekerja di luar negara. Kualiti graduan kita terbukti apabila pelajar dan alumni kita sering dinobatkan sebagai yang terbaik.
Graduan FSPPP telah dinobatkan anugerah dalam satu majlis anjuran The Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators, MAICSA, yang merupakan badan profesional terkemuka dalam bidang tadbir urus korporat. Kejayaan ini membuktikan bahawa graduan FSPPP bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah diiktiraf di peringkat profesional dan industri. FSPPP bukan sekadar tempat menuntut ilmu, tetapi platform untuk anda membina jati diri dan masa depan yang gemilang. Kami percaya setiap daripada anda mempunyai potensi untuk menjadi penggerak perubahan dalam masyarakat. Perjalanan anda bermula dengan satu pilihan dan pilihan itu boleh bermula di sini bersama FSPPP. Kami menanti kehadiran anda untuk bersama-sama mencipta kecemerlangan, membina legasi dan meneroka peluang tanpa sempadan. Untuk maklumat lanjut mengenai program yang ditawarkan, sila imbas kod QR yang tertera di skrin. Seterusnya, saya akan menjawab beberapa soalan lazim. Banyak yang bertanya, berapa lama tempoh pengajian? Bagi pengajian diploma, tempoh pengajian adalah selama 2.5 tahun saja. Untuk ijazah sarjana muda, tempoh biasa adalah 3 tahun. Tetapi jika anda adalah lepasan diploma UiTM, anda boleh selesaikannya dalam masa 2 tahun sahaja. Ada juga yang bertanya tentang program separuh masa bagi yang sedang bekerja. Jawapannya, ya. Kami ada menawarkan diploma pentadbiran awam dan ijazah sains pentadbiran secara separuh masa melalui ISEPS UiTM. Dan jangan risau tentang tempat tinggal. Kemudahan kolej disediakan untuk pelajar diploma dan bagi pelajar ijazah, ia disediakan untuk semester pertama, tertakluk kepada syarat kampus masing-masing. Kami sentiasa ingin kekal berhubung dengan anda. Jangan lupa ikuti kami di media sosial. Cari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi di Facebook atau follow Instagram kami di @fsppofficial. Anda juga boleh melayari laman web rasmi kami di fsppp.uitm.edu.my dan YouTube FSPPP Official Channel untuk perkembangan terkini. Oleh itu, jadikan UiTM sebagai pilihan nombor 1 anda.